sampai dekat tapak campsite ni. So campsite ni betul-betul dekat batang kali sebelah jalan. Nama campsite ialah Kaki Bukit Genting. So lepas ni kita nak load barang, kena seberang dan baru kita pasang kemah. Let's go. Kereta laju-laju tu. Okay, sekarang kita ada masalah sikit. Yang mana tempat kita parking ni betul-betul dengan sebelah jalan lah. Semua kereta laju-laju. So nak seberangkan barang-barang kita orang ni pisang sikit lah. So masalah pertama tadi dah selesai, kita nak alihkan barang. Masalah kedua, bukan masalah daripada isu lah. Isu kedua, kita nak turunkan barang tu, bukannya turun landai, tapi turun dia. Kau nak makan lagi? Tak, kita terus masak. Ha? Tak nak. Mana tu? Odeng. Pada ni je. Alright, sekarang kita dah siap set up kemah kita dengan fly sheet. Tadi huru-hara sikit mula-mula sebab masa kita orang pasang tu ada hujan terus. So sekarang kita orang dah settlekan api semua, rasa chill untuk masak lah. So ini dia Bukit Kaki Gasing. Kaki Bukit Gasing. Okey. Kita orang dah bermula perjalanan yang agak dahsyat sikit lah untuk aku cakap. Kalau kau boleh tengok ni amat dahsyat tau tadi. Jernih nak pasang tu amat dahsyat. Aku dah hampir nak order Grab nak balik. Agak penat, malas. Tapi insyaAllah akan ada next aku. Tengok ni. Zik. Ni Zik Ni Zik Nak hari ni Zik. Okey. Okey je. Kau suka lah. Sangat gembira. Ni orang jiwa aku tu, jiwa hutan tu. Guys, kita orang sekarang dah habis makan. So tadi kita orang dah makan BBQ, kita ada buah ayam BBQ, and then kita ada oden. Lepas sekarang kita dah kenyang, kita santai-santai, healing-healing, layan bunyi deruan air sungai yang deras ni di dalam kehijauan yang indah.
terjaga daripada tidur lena. So malam tadi tidur memang puas gila sebabkan cuaca sejuk. Tak payah nak pasang apa pun. Memang cuacanya seronok lah. Cozy gila lah. So tempat ni memang seronok lah bagi aku untuk kita lepak santai. So pagi ni cuaca memang best, dengan bunyi burung tupai pagi-pagi ni. So memang indah, memang seronok lah. Jadi diorang pun tak bangun lagi. Mungkin kita lepas ni kita akan mandi kat bawah, makan, dan kita akan pack barang balik lah. Satu lagi benda aku suka tentang campsite kaki Bukit Genting ni adalah tempat tapak perkemahan je. Dia luas, dia tak ada spesifikkan lot 1, lot 2 ataupun lot mana-mana. Kau just bentang je kemah orang dan terus naikkan kemah, itulah tempat tapak korang. Jadi satu kemah untuk 4 orang, yang best size 4 orang adalah RM60 buat masa sekarang lah yang aku pergi ni. Jadi kita orang dah naikkan kemah kita orang semalam, pilih tempat dan puas hati lah. Kan, memang best. Lagipun dekat tempat ni dia disediakan plug point untuk orang yang jenis perlukan sumber elektrik kan. Memang diorang sediakan lah dekat setiap tempat tu. Jadi just datang, bentang kemah, terus relax dan enjoy korang punya camping. Sekejap ni kita nak buat apa sih? So, tadi pagi ni kita akan breakfast sardin. Sardin yang dinamakan Sardin ku kurus, abang ku handsome. Kita tidur agak lewat lah. Tapi alhamdulillah boleh tidur. And then bila bangun pagi ni, sejuk. Tapi tak ada. Barulah sur. Ni memang sejuk guys. Orang kata kalau pagi-pagi ni mandi macam komando. Woi. Buat apa tu sebenarnya? Komando dah? Kalau pula. Saya sebagai life guide. Sikit. Ini contoh dia. Okay.
Cek bukan apa ni? Yang ada Tak tengok siapa yang apa. ni mula-mula kita pakai paste tom yum. Lepas tu masukkan gula sikit. Bila dia dah boil, kita tunggu dia boil tadi. Bila dia dah boil, kita masukkan gula sikit. Lepas tu sekarang kita kekurangan sebenarnya. Garam, masuk garam sikit.